Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 22. Hari ketiga lah saya datang kahwin ataupun buat catuman mata tunas dekat kebun Pak Derih di Belahak, di Jeli. Ni anak penanti durian au, durian hutan. Ni saya letak mata monton. Durian Thailand lah, ataupun batang emas lah, kat sini orang panggil. Pokok penati ni dulu dia macam stuck lah, tak naik. Lepas kita rawat dengan baja organik, lepas tu sembuh racun serangga, nampak dah pulih. Baru dalam 3 bulan. Ni satu, lepas tu ni satu. Agak lekat lah sebab mata tunas ni dah hari kedua. Tak sempat semalam sebab Jumaat. Kita nak dengan solat Jumaat apa lagi. Ni satu tuan-tuan. Kalau nak elok besar ni sikit, biar batang penanti ni besar ni lagi cantik lah. Macam biasalah saya buat rendah, tak tinggi sangat macam ni, sebab nak bagi kanopi naik dengan seimbang. Lepas tu kita nak letak tiang sokongan pun tak payah lah, tak menyusahkan orang cakap. Okey, dapat sikit je anak montong sebab kat sini dah ada pokok-pokok tua ni. Ni sana air ni durian kampung. Okey, alright.